Kaya lain, mewah lain. Orang kaya tak semestinya pilih untuk hidup mewah, manakala orang yang hidup mewah tak semestinya dia kaya. Kata guru saya tuan-puan, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i, kekayaan adalah apa yang kita miliki dan kemewahan apa yang kita belanjakan. Boleh jadi kemewahan yang kita belanjakan itu adalah semuanya hutang. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita ni sebenarnya betul-betul kaya? Saya bagi satu formula daripada guru saya sendiri, Encik Muhammad Zulkifli Syafi'i. Kalau tuan-puan nak kaya, tuan-puan kena tengok 3 perkara. Elemen pertama, kalau tuan-puan nak tahu tuan-puan kaya ataupun tidak, tengok tabungan. Kerja dah bertahun-tahun, tabungan makin meningkat, bermakna tuan-puan sedang bergerak ke arah kekayaan. Tapi kalau kerja bertahun-tahun, tabungan makin tak ada, sebenarnya tuan-puan sedang bergerak ke arah kemiskinan. Dan yang kedua, anda kena tengok harta. Harta ni apa sahaja perkara yang memasukkan duit ke dalam poket. Contohnya, anda ada rumah yang disewakan, tanah yang diusahakan, harta intelek, anda tulis buku, dapat royalti, ataupun anda ada bisnes yang mendatangkan aliran tunai. Jadi, sepanjang anda bekerja, kena kumpul harta yang boleh memasukkan duit ke dalam poket. Elemen ketiga dalam kekayaan adalah hutang. Anda nak pastikan anda kaya, kerja bertahun-tahun, hutang mesti makin berkurangan. Bukan makin tambah, dan anda akan bergerak ke arah kemiskinan. Jadi formula kaya ni simple sahaja, tabungan plus harta tolak hutang. Make sure kerja bertahun-tahun, tabungan makin bertambah, hutang makin berkurangan dan harta pun semakin bertambah. Jadi kalau anda fokus 3 perkara ni, saya sangat yakin anda konsisten amalkan 5 tahun, anda akan jadi orang yang sangat berbeza 5 tahun akan datang. Jadi semoga bermanfaat. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.